Akhirnya boleh tengok air penuh taki. Duduk dalam tu bung. Ya. Kali pertama nak turun ni. Nak pam. Ini lokasi saya nak letak enjin air. Sementara belum dapat boring lagi tu. Jadi lokasi saya letak di sinilah untuk enjin air ni. Inilah saluran dia. Pipe 2.0 maksudnya. Ni. 32 mm kali 2.0. Daripada sini terus bawa naik ke tangki. Tangki. Naik atas ni. Letak satu kop situ. Kalau penuh kita tutup dan bawa naik air ke tangki. Dari tangki ini diturun ikut sini. Turun ikut sini, akan dialirkan seluruh camp dengan pipe ni. Nanti saya bawa drone, kita ambil semula. Okey, ni saluran untuk BB campsite.
Datang dulu. Oh. Này, cái chồng đấy. Dia pani ni dia tahu Taiwan ni. Dia penuh air ni dulu ke? Tahu tak? Air. Ini baru kalau ke. Agak. Mewah sungguh ni. Penuh air, tutup. Baru kita start. Mulai kat tangan tu. Lepas tu. Ni aku dah apa tu? Ni. Oh tu, tak naik air. Air pertama. Ni nak je bakar lagi hos ni baru bakar. Dah buat mana ni? Mana bunyi? Okey ya. Okey, air dah masuk dah. Nampak bocor sikit-sikit tu. Kita tunggu tangki penuh. Kita tengok air turun. Tanda kita ada air tadi. Lebih kamu gitu tu. Sebab dia jadi berbampak. Aduh, lubang air kan. Ya. Buat apa perlu dia atas pada takut ni apa tu? Kita buang terus lah tu. Kepala tu. Pelapung tu. Masuk lagi dah. Masuk direct je. Saya pak buat botol, baik tengok di tas tu. Injin yang ni lupa. Jadi lubang pula tu. Lubang. Tidak lawas ha. Dah boleh warna lalu dah. Oh, Tak mau. Belum ada air tu. belum ada air. Injin tu. Ha, memang itu. Tapung juga. Tapung. Tu baik dalam.
Tak lebih dah. Oh, lubang pelapon tu kecil. Okey, sekarang kita nak buang. Kita tak mau pakai pelapon. Tak. Ayah. Payah jabuk nak pula. Lubang dia memang kecil sungguh lah. Enjin pun jadi beban. Payah hitam ni tak pasal. Jadi beban pada Payah enjin. hitam awak air buang. Jadi kita tak pakai lagi, kita buang terus lah. Kita layu tidak dengan keli je dia. Mana payah tu? Asalnya kita nak pakai pelampung ni tapi kita tak pakai. Buat keputusan tak pakai. Tak kira ambil. Benar ni ya? Kau ambil tak plastik belakang dah. Oh, Kau ambil tengok. ni boleh aku tukar taki rumah aku ni. Ada pandanganmu ke dekat taki tu mana? Ni nak bawah pada rendah pada hak ni je ni. Ya. Ini nak rendah pada air masuk. Dah balik dah itu. Kita buat air buang situ. Boleh dah. Kamu pun tak tahu kok. Kebiasaan dia lah. Biasa nak suruh bawah pada ni kan. Bawah pada air masuk. Kita keluarkan dia punya pelampung tangki. Sebab pelampung ni lubang dia kecil sangat. Enjin pun jadi mengeram. Tak padang dengan air keluar. Ni kita nak tebuk, nak buat air buang. Molek ke jatuh. Buat ala kenu sikit apa lawah buat kerja. Situ payah nak buat kerja. Tengah-tengah tu pun dah apa. Ke sini. Dah maksudnya kaki tu duduk atas tanah terus Cari lah tempat-tempat belah ni. Dia tak ada masalah. Gitu lawah sikit. Sini dah. Mula apa dah. Bawa mata ni. Ni. Akhirnya boleh tengok air penuh taki.